Ini tidak masuk akal sebab ada traction control, ada ABS, ada smart key, meter TST, tangki 15 liter. Korang tahu tak berapa harga dia ni? 6688 je. Ini adalah W Motor NX150S. Korang dah boleh beli, dah boleh tempah dah sekarang bila korang tengok video ni. Walaupun harga yang mampu milik, dia tidak menggunakan material cat ayam. Sebagai contoh, dia menggunakan lampu LED dekat sini. Kat sini pun ada LED, ada traction control dan juga ada ABS. Brake disc depan belakang tau. Meter TST, tangki sebesar 15 liter. Tengok penutup tangki ni, ala-ala getian karbon. Dan yang paling penting, dia memiliki kunci pintar yang mana kunci tu letak dalam poket, kau boleh start je motor ni. Canggih hu. Tengok ni, lampu LED. Skuter ni menggunakan enjin 149cc dengan 14.7 horsepower dan 14.7 Nm of torque. Transmisi CVT. Posisi tempat duduk memang best. Kursi pun agak empuk tapi saya suka ni. Dia mempunyai penghadang kat sini. So, dia memberi posisi yang cukup baik ketika menonggak. So, apa pandangan korang tentang W Motor NX150S ni? Sila komen di bawah. Hui, teknologi canggih, harga, murah weh.